1, 2, 3. Jadi lelah ni kan mau bawa adik kakak kita ni mari di satu buah kampung. Kampung apa sini panggil? Pondok Pong Cengah. Pondok Pong Cengah. Ya. Di kawasan Tambun Benesta. Mungkin Benesta, daerah Benesta, wilayah Jala dia tu. Dan mau bawa adik kakak sini ni bukan apa dia dak ni. Dia waktu tu gerbek tahun ni begitu comel. Tahun yang telah lepas baru ni dia dapat johor dah. Boleh nombor 1 dah adik kakak. Maka kita nak bawa adik kakak kita mari tengok tahun ni comel, lepas tu hebat seperti tahun lalu ke tidak adik kakak weh. Tadi ni adik kakak nampak dah tu dah belakang tu. Panjang warna tu warna ni comel lot ni adik kakak weh. Dengan secara lain lagi lagu mana kita nak kita tengok. Jom kita ikut bersama di dalam channel dan YouTube Radio Official. Ni bunga apa ni buat ni? Ini bunga pako. Bunga pako. Cempaka ni makna apa? Ada makna tak? Ini bunga Melayu. Bunga Melayu. Ya, lambang Melayu. Lambang Melayu. Itu dia. Bukan kata nak tunjuk kepada politik ke apa tak. Dah. Cuma ya ikalah Melayu kita. Di sini Melayu juga ni. Ni nak tunjuk makna ke apa ni? Ni sira apa? Sira radu. Gapo radu? Radu ni sebuah tepung apa? Radu tak segi. Sengit ni sira radu. Ini termasuk salah satu syarat. Jadi nak bucu hok pintu gerbang kita ni ada makna berlaku. Alhamdulillah. Ada makna berlaku. Ning tulis dengan bahasa Melayu dia, tulis saya Jawi. Selamat datang apa ni? Selamat datang Pohon Cengah. Ya kampung Pohon Cengah sini. Benteng ni benteng itu Datuk Monggo Segoro. Datuk Monggo Segoro. Benteng bawah ni. Benteng saja ni Datuk Monggo Segoro. Apa tu hak Minangkabau? Minangkabau ni itu untuk mengenang salah seorang pembesar negeri Reman asal daripada Minangkabau. Untuk mengenang dia maka kita buatlah jasa dia. Karena Minangkabau ni terkenal kata ini adalah lambang istana Pagaruyung. Reman ni ke apa Reman? Reman itu Raja Reme. Raman ni? Raman. Raman Kabu ni? Ya. Karena sini Hulu Reman. Di sini Hulu Reman karena mula daripada Bukit Celagi ni naik kepada Betong panggil Hulu Reman. Itu. Itu kita kuma. Ni kita pakai bahasa Reme dah ni kuma. Jadi bahasa dengar ni. Bahasa dulu ni deh. Bahasa Reme. Bahasa Reme. Kuma. Kumo ni makna ke apa? Kuma ni kami kita. Kumo. Kuma. Kok kuma? Kumo supaya Muhammad ni panggil hamba. Hamba. Lek Kelantan ni hamba. Lek ni kumo. Kumo ni saya. Kuma ni kami. Kami. Kalau saya kambing. Itu. Ya. Kalau di Merama ni Miko, Pok Miko. Bahasa Reme. Bahasa Reme. Ya. Baru tahu rumah ni. Daripada pemudi kita ni. Sit emo. Sekolah Dambrong ni. Ni cikgu dia ni, Bukan tamadah tu. Rusik jalan. Rusik jalan ni. Bukan tamadah ni. Bukannya biasa ni. Dia nak boleh tahu kata kumo ni ada makna. Amo baca saat ni kata gapo kumo. Baru tahu ni. Kuma bersakat, Hulu Reman berdaulat. Jadi boleh koyak katanya adik akak pintu gerbang sini ni comel loteng semua ti adik akak weh. Lepas tu katanya sini ni adik akak weh, bukan sekadar kata mau hidup pergi lesek sini saja dok. Di atas tu, di atas benteng dia ni boleh naik ke juga. Mari kita nak pergi tengok di atas belah mana. Nah. Tangga dia di mana? Dua belah boleh nak. Kita nak naik belah ni ke belah ni? Belah ni apa? Ni kita nak ni tangga dia ni. Tangga ada ni adik akak ni. Tangga ada. Lepas ni dia waktu jalan mari sini jadi nak tutup je pakai kat sini. Lepas tu tia dia sini ni dia buat dengan tia bulu. Jadi kukuh dia kau. Hebat. Boleh banyak katanya kita gerbang tempat dia ni pun juga hebat. Kita mula iwak ni ada bila lagi ni? Mula di tanggal 2 bulan Ramadan. Bulan Ramadan. 2 hari puasa. Ya, 2 hari puasa. Sudah bila? Sudah tu dalam tepat 28 Ramadan. Lepas tu dalam 28 Ramadan tu kita ada satu majlis iaitu majlis kita serah pintu gerbang ni kepada ahli kampung semua. Kita harap setahun mana ni kata tahun ini nak boleh johor seperti tahun lalu ke tidak ni? Dengan tengok keadaan kita ni banyak seluruh 3 wilayah kita ni banyak ada pintu gerbang dah. Dah gini. Dengan comel-comel banyak lah dah besar dah. Jadi kita agak atau masuk dalam 10 tu alhamdulillah lah bagi kita semua. Tapi itu juga sebesar-besar hatinya nak satu yang apa? Nak satu yang apa tu. Itulah tujuan yang pertama yang kita tak.
Tapi awak abang ni salah satu tukar wak jugalah. Kita buat tukar buat cak. Awak cak campur cak di bawah ni. Gaji cak nak jadi supaya jadi kopi sungguh supaya cahaya kopi lah. Oh, berapa cahaya ni capur nak boleh tu cak ni? Ya banyak cahaya juga capur tu. Capur banyak perkara jugalah. Antaranya warna apa tak? Cak apa? Warna kuning, merah, hitam, putih. Oh, kuning, merah, hitam, putih. Ya, ya. Nak boleh tubik cak Tu nak. lebih cak ni. Ni benda besar dia ni dia buat sining ni di atas benteng ataupun atas pintu gerbang dia ni adik akak. Lebih kurang 3 putong. Belah lek ni 3 putong, lepas tu belah lek ni 3 putong. Jadi ni putong semua dah. Selamat datang Pong Cengan. Boleh royak sungguh dia akak weh kata pintu gerbang tempat dia ni comel loteng sungguh. Ha tu dia. Lepas tu esok ni dak. Esok Jumaat, lusa hari Sabtu raya ni. Bila-bila adik kakak nak pergi jalan, nak pergi ziarah waris-waris ke apa ke dak. Bolehlah nak sengah mari pukul gambar, ambil gambar di pintu gerbang sini adik akak weh. Mengikut perasaan ambo ni, ambo tak boleh nak buat keputusan kata hok mana comel suk, hok mana menarik suk. Setiap tempat yang ambo pergi tu menarik belaka. Comel belaka adik kakak. Comonya comel berbeza. Comel berlainan. Dah, cuma kita ni boleh kita tengok perbezaan pintu gerbang yang dibina tempat tem masing-masing saat ni boleh royak katanya orang tempat kita sini ni bukan biasa. Hebat semua ti adik kakak. So, cumanya kita sekadar support sokong mereka ni boleh tunjuk kepandaian mereka. Dah sore-sore setepak-setepak tubik orang mari adik akak okey kok tu okey kok ni adik akak sehingga kok boleh tunjuk kata seni kita sini ni memang menarik semua ti. Jangan lupa lah tu, mari di kampung Pong Cengan. Kampung Pong Cengan, Benesta Jala kita ni.